Okey, Assalamualaikum geng. Okey, ni dia terus direct to the point Ni dia geng. Aku dah unboxing dia ni. Jadi kita nak tengok di dalam dia. Okey ke tak? Okey. Ni dia. Shimano FX saiz 3000. Grill ni aku tak pasti dah model tahun berapa. 2000 berapa. 3 tahun 2023 kot. Aku rasa dalam 3 tahun baru reel ni keluar. Ada 3 tahun atau 2 tahun kot. Okay, kita tengok. Kita terpasang. Okay, tengok dalam kotak ni kalau siapa yang baru beli, dia ada manual book dia. Okay, kotak tepi lagi ni. Aku nak review yang ni geng, sebab aku dah unboxing dah. Okay, tu gear dia 56/1. Max track dia 8.5 kilo 15 atau bersamaan dengan 15 lb. Ni berat dia 250 gram geng. Wih, boleh dikatakan ringan lah geng. Ini apa ni, 2:1. Lepas tu ini apa ni, aku tak tahu lagi. Okay, line dia nylon mono. Lepas tu kalau 30 lb 150 meter, 25 lb 210 meter. Ini apa ni, 8 lb 8 lb 170. Apa lagi? Okay, kita direct pergi ke reel geng. Okay, Shimano FX saiz 3000 geng. Semoga cepat hanyut geng. Dah lama dah sebenarnya aku nak ambil reel ni geng, tapi tahulah, belum berkesempatan. Dia belum power handle. Okey, ketat dah. Okey, ketat dah. Okey, material dah kita tengok. Ini macam aluminium. Ini aku tak pasti graphite ke ataupun plastik geng. Siapa yang ada boleh komen. Ui, sedap geng. Misalnya reel baru kan. Okey, belt arm dia pun okey. Okey, so far okey. Ni ada aluminium di sini. Lepas tu anti reverse dia pun ada. Okay, boleh reverse. Okay, kita tutup dia. Mana lagi? Okay. Okay. Wih, lekat dulu dia punya stop dia. Okay, kita tengok dalaman dia pula ni. Ni dia plastik ni, tapi plastik yang licin, bukan rubber. Kan getah rubber. Okay. Tengok dalam. Ni pun plastik. Ni spool macam aluminium. Belt arm ni aluminium. Kalau yang siri yang lama punya FX banyak plastik ni. Yang di sini seingat aku spool dia ni pun plastik. Belt arm dia ni je yang besi, kalau tak silap aku.
Ini pun macam graphite kalau tak silap aku, yang lama. Okey, tengok dalaman dia pula. Ni track system dia. Masih lagi plastik. Asal Shimano mesti plastik, geng. Atau yang kalau high end punya yang mahalnya. Lepas tu lagi satu, dia punya bell arm ni pun nipis je. Tu yang aku perasan lah. Okay, tengok clicker dia. Okay lah, dalam dia boleh tahan je. Aluminium dia yang nipis. Aluminium nipis. Alah, banyak dah orang dah review. Boleh tengok sifu-sifu lain yang dah pernah review ni, ataupun mungkin korang dah nampak yang sifu-sifu lain dah review. Saja aku nak buat review saja, nak tengok. Jadi kalau dah ada video, boleh kita nampak berapa lama ketahanan dia kan, geng. Ni dia punya drag, bunyi drag dia. Kelongkap. Kebanyakan Shimano yang reel aku, kebanyakan banyak dia bunyi macam ni. Cuma dia lebih nyaring ataupun kayak kebanyakan memang dia ada slow lah sikit bunyi dia. Tapi slow dia pun dengar juga. Dia tak yang macam apa ni, yang bunyi tin kosong. Ni dia punya bunyi yang ada isi lagi. Okey, siapa berminat, reel ni aku dah letak di link di bawah. Tengok di deskripsi di bawah. Mana tahu siapa yang berminat. Murah je, geng, reel ni. Tak sampai pun 100. Aku beli ni dalam 80 lebih kalau tak silap. Mana tahu siapa yang ada Shopee yang dah lama ada lagi. Kalau ada spare lighter lagi ngam. Boleh ambil spare lighter dulu. Pelan-pelan bayar. Aluminium. Made in. Kejap, geng, aku tak macam tak apa nampak, geng. Made in Malaysia, geng. Tahan reel ni. Okey, macam sampai itu je lah kali review yang aku nak buat. Tengok drag lagi balik. Tahan drag clicker dia. Halus lagi. Okey, nanti aku nak cuba hanyirkan dia, geng. Okey, tunggu di next episode. Video apa pula, atau video yang hanyir ni ke, ataupun apa lagi. Okey, geng, jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.